Assalamualaikum dan salam sejahtera buat penonton Kisah Semasa TV. Petikan diambil daripada Facebook Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat Malaysia. Riset persepsi, isu KWSP dan dividen berkesasar. Sejak kebelakangan ini, banyak persepsi dan emosi timbul berkaitan KWSP, dividen dan pengeluaran. Izinkan saya jelaskan beberapa perkara secara ringkas dan berprinsip. Pertama, KWSP adalah dana persaraan nasional. Ia diwujudkan untuk melindungi pencarum apabila tidak lagi mampu bekerja. Kedua, dividen bukan duit percuma. Ia hasil pelaburan berdisiplin yang diurus dengan kerangka risiko, audit tahunan dan strategi kelestarian jangka panjang. Ketiga, KWSP bukan penyelesaian semua isu ekonomi. Fungsinya bukan sebagai dana kecemasan nasional atau sumber tunai segera. Keempat, pendekatan bersasar bukan pilih kasih. Ia memastikan bantuan sampai kepada golongan yang benar-benar terkesan tanpa menjejaskan kelestarian dana persaraan. Kelima, kelestarian hari tua adalah keutamaan. Ramai pencarum hari ini berisiko menghadapi simpanan tidak mencukupi apabila bersara. Perbezaan pandangan adalah wajar, namun isu dana persaraan melibatkan masa depan jutaan rakyat. Perbincangan perlu berasaskan fakta, tanggungjawab dan kepentingan generasi masa depan. Kita boleh tidak bersetuju, tetapi tidak boleh mengabaikan risiko jangka panjang. Terima kasih kepada semua yang berdiskusi secara matang. Azmi Muhammad Tahir, Presiden PGIRM.